Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, tazkirah kita pada hari ini bertajuk ikhlas dalam beribadah. Ikhlas bermaksud melakukan ibadah semata-mata kerana Allah, bukan kerana pujian manusia, bukan kerana penilaian orang lain, dan bukan untuk dipandang hebat di mata makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ayat ini menegaskan bahawa nilai ibadah di sisi Allah bukan terletak pada banyaknya, tetapi pada keikhlasan hati. Sedekah yang besar, solat yang panjang dan suara yang merdu tidak bermakna jika niat sudah tersasar. Hadirin yang dikasihi sekalian, ikhlas ialah amalan hati yang paling sukar. Kadang-kadang kita mula ikhlas, tetapi di pertengahan jalan, hati kita mula mengharapkan pujian. Kita gembira bila dipuji dan kecewa bila tidak dihargai. Di sinilah bermulanya ujian keikhlasan. Ramai orang rajin beribadah ketika ramai orang melihat dan lalai ketika bersendirian. Sedangkan Allah melihat kita setiap masa, sama ada di hadapan kita atau dalam sunyi. Hadirin tahu tak, para sahabat amat menjaga niat mereka. Ada di antara mereka yang menangis kerana bimbang amal mereka tidak diterima. Mereka beramal dalam diam, menyembunyikan ibadah mereka seperti mereka menyembunyikan dosa. Kerana bimbang, amal mereka tercemar dengan riak. Ibrahnya, ternyata amalnya ikhlas memberi dampak yang besar kepada amalan harian. Kerana keikhlasan menjadi titik tolak yang paling penting dalam menentukan ganjaran pahala. Marilah sama-sama kita berbetulkan niat hanya kerana Allah. Mudah-mudahan kita diredai Allah. Akhir sekali, ingat pesan saya. #Jannah is not free, amal is the fee. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.